Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apa tentang mereka yang akan serah senjata? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh pihak berjuang juga tentang penyerahan senjata ini pun ada racungan lah dalam tu. Memang pihak berjuang kata mereka akan serahkan senjata pada pihak kerajaan Filistin. Tetapi dalam masa yang sama mereka kata kami telah, orang kata, aku dah tolaklah bola, aku dah sepak bola pada badan kau. Sekarang ni bola berada di tangan kau ataupun di kaki kau. Kau nak terima ataupun tidak. Kenapa pihak berjuang kata yang mereka akan serahkan senjata kepada pihak kerajaan Filistin? Kerana walaupun mereka menyerahkan pada kerajaan Filistin, tetapi lebih baik daripada aku menyerahkan senjata kepada Israel. Jadi pihak berjuang, walaupun mereka ada niat nak serah pada pihak kerajaan Filistin, mereka mungkin nampak lebih baik yang mereka serah pada kerajaan Filistin daripada aku serahkan pada Israel. Sebab apabila diserah pada Israel, kau akan lemah. Tetapi berpindahan senjata tu daripada tangan berjuang kepada pihak orang Filistin sendiri, keadaan akan berbeza, tidak sama apabila diserah pada Israel.